Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari tengah hujan sekarang, Alhamdulillah. Dia hujan ni ribut daripada pukul 3 pagi tadi. Sekarang dah pukul 10.20 pagi, Alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya tengah baca buku ni, The 4 Stages of Psychological Safety. Untuk yang kedua, dia ceritakan tentang learner safety. Okey, learner safety ni apabila kita di tempat kerja, sebagai pekerja, kita terbuka untuk sepatutnya lah kita terbuka untuk memohon apa juga kursus-kursus, seminar-seminar yang perlu kita ikuti untuk menambah baikkan diri kita dalam dunia pekerjaan kita. Okey, kita kena attend kursus-kursus yang sepatutnya lah untuk kita membantu syarikat, untuk kita membantu organisasi, bukan untuk diri kita sahaja ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya teringatlah sewaktu saya menjadi safety officer dulu, berkecimpung dalam dunia ESH selama 14 tahun. Hujungnya pada zaman-zaman saya dah nak habis tu, nak berhenti tu, saya banyak menekankan tentang HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Kenapa ini penting? Sebenarnya dia bukan sahaja dalam industri manufacturing ataupun di kilang-kilang tu, tetapi di mana-mana juga tempat kerja. Waimah saya sekarang ni di education sector, di universiti pun, HIRAC ini adalah sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana kita ingin menilai risiko, kerana kita ingin melihat apakah bahaya-bahaya yang wujud dalam environment pekerjaan kita. Okey, contohnya kalau kita duduk di pejabat, bukan tak ada bahaya, banyak bahayanya. Okey, kita ada lantai yang mungkin terdedah dengan air bertakung di tandas, ataupun kita ni sentiasa menulis, kita boleh dapat tema kapal punya disease dan pelbagai lagi. Okey, so saya menggalakkan semua tempat kerja untuk buat HIRAC ni, Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Kerana apa? Kerana ianya akan membantu anda dalam dunia pekerjaan, dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan anda, insya-Allah. Assalamualaikum.